5 qaf ta ba bukan ja, jim. Tak. Ja dah. Ja ni bila berbaris. Bila berbaris jadi ja lah. Jim dan dal. Baik. Tulis hak belakang tadi. Tulis hak yang belakang. Erti qalqalah ialah satu detakan ketika menyebut huruf qalqalah yang mati, mana di tengah kalimah lah, atau sengaja dimatikan kerana waqaf. Okey, terima kasih, faham. Dada juga. Tulis belakang lah, tulis belakang tu. Tulis humi. Baik. Tengok tu, cuba baca lepas qalqalah, cuba baca. Erti. Tu ada dah tu, tulis dah tu. Tengok saya baca ikut